Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melur di tepi perigi. Ilmu disemai penuh bermakna, guru dihormati sepanjang hari. Nama diberi Nur Amni Humaira binti Muhammad Mustafa dari Sekolah Kebangsaan Bukit Gasing, TBA 4027. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah novel yang sangat menyentuh jiwa, iaitu Memoir Seorang Guru, karya penulis terkenal tanah air Azizi Haji Abdullah. Secara keseluruhannya, novel ini mengangkat tema keinsafan dan tanggungjawab seorang guru dalam mendidik anak bangsa. Novel ini bukan sekadar cerita, tetapi satu renungan tentang kehidupan seorang pendidik. Novel ini mengisahkan tentang seorang bekas guru agama yang telah berkhidmat selama lebih 28 tahun di kawasan pedalaman. Sepanjang perkhidmatannya, beliau dikenali sebagai guru yang tegas. Namun, apabila usianya semakin meningkat, beliau mula dihantui dengan rasa bersalah terhadap tindakan silam seperti herdikan, kemarahan dan hukuman terhadap murid. Nama-nama seperti Alias, Mudin, Sakinah dan Muhammad Doha sering muncul dalam ingatannya. Mereka menjadi simbol kesan perbuatan seorang guru terhadap murid. Konflik ini menjadi lebih mendalam apabila anaknya, Kamariah, bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Hal ini menimbulkan dilema dalam dirinya, sama ada untuk menyokong atau berasa bimbang. Selain itu, cerita ini disampaikan dari sudut pandangan watak utama yang menggelarkan dirinya sebagai aku. Watak ini digambarkan dengan sangat mendalam dari sudut emosi, iaitu seorang insan yang insaf dan ingin memperbaiki kesilapan. Watak Kamariah pula melambangkan harapan generasi baharu, manakala watak lain menjadi simbol kenangan dan kesan masa lalu. Dari segi gaya bahasa pula, penulis menggunakan gaya bahasa yang ringkas tetapi bermakna. Teknik monolog dalaman digunakan untuk menggambarkan konflik jiwa, manakala teknik imbas kembali digunakan untuk memudahkan pembaca memahami peristiwa silam. Gaya penulisan yang reflektif dan menyentuh emosi menjadikan novel ini memberi kesan yang mendalam terhadap pembaca. Selain itu, novel ini turut menambahkan perbendaharaan kosakata saya. Contohnya perkataan ceninin yang bermaksud berlari tidak tentu arah. Terdapat juga peribahasa seperti cempedak di bawah kerambil yang bermaksud masih belum berpengalaman. Hal ini menunjukkan bahawa pembacaan novel ini bukan sahaja memberi hiburan kepada saya, malah ia dapat memperkayakan lagi bahasa serta kosakata saya. Antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada novel ini ialah: pertama, kita mestilah menghormati guru kerana mereka telah banyak berkorban. Kedua, kita perlulah menghargai jasa guru walaupun mereka tegas kepada kita. Ketiga, kita hendaklah menjadi insan yang berakhlak mulia. Akhir sekali, kita hendaklah sedar bahawa setiap manusia pernah melakukan kesilapan, namun kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kesimpulannya, Memoir Seorang Guru merupakan sebuah novel yang syarat dengan nilai murni, pengajaran dan keindahan bahasa. Novel ini bukan sahaja memberi pengajaran, malah ia dapat memperkayakan lagi kosakata serta pemikiran pembaca. Izinkan saya mengakhiri bicara ini dengan satu petikan daripada novel ini untuk kita hayati bersama. Yang membanggakan seorang guru apabila guru tidak pernah meminta balasan tetapi murid-muridnya tetap mengenang. Sekian, terima kasih.